Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke sesi audio siar Jom Berbahasa Arab, episod yang ke-10. Pada episod ke-10 kita akan membicarakan ataupun kita akan berkongsi tentang hari dan bulan. Hari dalam bahasa Arab kita sebut sebagai yaum, hari. Manakala bulan kita sebut syahr, syahr, syahr. Okey. Iaitu hari al-yaum wa syahr, hari dan bulan ataupun ayyam wa syuhur. Itu jamak lah, kata jamak ataupun plural bagi perkataan hari dan juga bulan dalam bahasa Arab, iaitu ayyam dan asyuhur. Manakala kalau satu hari kita sebut yaum, satu bulan kita sebut syahr. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ni dia agak sedikit unik kalau nak dibandingkan kalender-kalender negara lain lah. Contoh macam kita belajar dalam bahasa Itali, dalam bahasa Sepanyol, bahasa Perancis, bahasa Inggeris, kita ada satu kalender iaitu kalender Masihi sahaja. Manakala untuk dalam konteks penggunaan di negara Arab, dia ada satu lagi kalender iaitu dipanggil sebagai kalender Hijri, kan? At-Taqwimul Hijri ataupun kalender hijrah lah. Dan kalender hijrah ni dijadikan sebagai kalender utama di sana. Kalau ikut turutan, kalender pertama yang dia akan tulis ataupun hari dan bulan yang pertama dia akan tulis adalah bulan dalam hijrah, kemudian baru diikuti dengan bulan Masihi. Jadi dalam sistem negara Arab yang anda kena maklum, kita ada dua jenis takwim ataupun kalender. Orang duk panggil takwim kan, takwim. Orang tak tahu takwim tu adalah kalender dalam bahasa Arab sebenarnya. Okey. Jadi bila dalam bahasa Arab kita ada dua jenis takwim, iaitu at-taqwim al-miladi dan juga at-taqwim al-hijri. Jadi al-hijri ni lah yang akan jadi main di sana ataupun yang jadi keutamaan di sana. Jadi dia akan kebanyakannya dia akan ingat hari-hari inilah contoh macam 15 Muharram, 14 Safar, kan. Dia akan sebut yang tu dulu. Lepas tu baru diikuti dengan bulan Masihi ataupun at-taqwim al-miladi. Kan. Okey, at-taqwim al-hijri adalah bersempena dengan bulan hijrah ataupun hijratul rasul, iaitu penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, Nabi Muhammad ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Dan sebab tu dipanggil kalender hijri ataupun at-taqwim al-hijri. Manakala al-miladi, milad ni maksud dia adalah kelahiran. Dan kalender Masihi pun adalah kalender yang dikira daripada lahirnya Jesus ataupun Islam kita panggil Nabi Isa AS. Mereka yang Kristian, beragama Kristian dipanggil Jesus lah. Sebab tu dia panggil al-miladi, iaitu kelahiran, tahun kelahiran bagi Nabi Isa AS ataupun Kristian panggil Jesus lah. Sebab tu namanya miladi. Jadi kena ingat ada dua jenis kalender dalam penggunaan Arab, iaitu yang pertama adalah hijri, kan, at-taqwim al-hijri, kalender hijrah, dan disusuli dengan kalender miladi ataupun kalender Masihi. Okey. Jadi sudah pasti istilah yang akan kita belajar hari ini ataupun kita tahu hari ini adalah berkaitan dengan bulan dan hari. Seperti yang saya katakan tadi, satu bulan kita sebut sebagai syahr. Okey, mungkin boleh dipaparkan. Kita sebut sebagai syahrun ataupun syahr. Dan syahr bermaksud adalah bulan. Okey, bulan dalam bahasa Arab. Dan contoh kita sebut syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Kalau kita sebut syahru Syawal kan. Iaitu kita sambut Aid Mubarak. Itu kita sebut syahr Syawal, iaitu bulan Syawal. Kan. Jadi dimulakan dengan perkataan syahr untuk sebut bulan. Kan. Syahrul Ramadan, syahrul Muharram, syahrul Safar. Ya. Jadi bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Safar. Kita sebut begitu. Jadi satu bulan syahr, kalau jamak adalah syuhur. Okey. Jadi ingat perkataan syahr. Jadi mulakan dengan syahr, lepas tu diikuti dengan nama bulannya. Dalam hijrah maupun Masihi lah. Okey. Jadi untuk bulan hijrah kita ada 12 bulan, sama sahaja bulan dia, maksudnya ada 12 bulan dalam kalender Masihi. Begitu juga dalam bulan hijrah, kita ada 12 bulan. Kan? Bermula daripada Muharram hingga Zulhijjah. Kan? Daripada Muharram hingga Zulhijjah. Kan? Jadi kita lihat satu demi satu lah nama bulan supaya anda boleh ingat, boleh hafal dan boleh praktiskan.
kan. Jadi biasa kita sebagai di Malaysia ni, keutamaan kita adalah kalender Masihi. Jadi kita tak berapa ingat sangat. Mungkin ada dalam kalangan kita yang tak perasan pun ada dekat kalender tu ada tulis hijrah. Jadi itu adalah kalender hijrah yang menjadi rujukan utama dalam apa-apa dokumen rasmi negara Arab lah. Okay. Jadi kita mulakan dengan bulan Muharram. Okay, jadi sama-sama ikut saya, Muharram. Muharram. Okay, Muharram. Bulan tu adalah bulan permulaan. Saya susun ikut susunanlah daripada bulan pertama hingga ke bulan ke-12. Okay. Jadi bulan pertama adalah bulan Muharram. Apa yang peristiwa yang ada dalam bulan Muharram adalah sudah pasti satu bulan yang bermakna bagi orang Islam dan bagi yang beragama Islam, kerana ialah bulan kita kata tahun baru lah, tahun baru iaitu tahun baru hijrah, awal Muharram kan. Awal Muharram kita sambut Ma'al Hijrah kan. Di Malaysia kita ada sambutan Ma'al Hijrah. Kita sambut kedatangan bulan ataupun kedatangan tahun baru Islam, iaitu pada awal Muharram, 1 Muharram. Okey. Seterusnya adalah bulan Safar. Bulan Safar. Okay. Jadi disebut Safar. Dan bulan Safar. Okay. Bulan Safar, apa peristiwa yang menarik dalam bulan ni adalah Hijratul Rasul. Sebenarnya kalau ikut pada catatan sejarah ataupun sirah Nabawiyah, penghijrahan ataupun Hijratul Nabi, Hijratul Rasul daripada Makkah ke Madinah adalah pada bulan Safar, pada akhir bulan Safar sebenarnya. Tetapi kenapa Muharram diambil sebagai bulan pertama? Itu ada kisah ataupun sirah di sebaliknya lah. Yang tu boleh rujuk kepada buku sejarah ataupun tanya pada ustaz-ustazah yang mahir berkaitan dengan sirah. Okay. Seterusnya bulan Safar diikuti dengan bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Itu bulan yang besar juga dalam Islam kerana pada bulan ini lahirnya seorang nabi ataupun seorang rasul terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan rasul kita, pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Pada Rabiul Awal. Jadi kena ingatlah bulan ni bulan yang ketiga dalam kalender Islam, Rabiul Awal, iaitu Maulidur Rasul. Maulid kan. Kita sebut Maulid. Maulid adalah tarikh ataupun masa kelahiran, tarikh kelahiran. Dan bila kita nak kata contoh hari jadi kita bila, kita akan sebutlah Maulid kita bila, Maulid, iaitu hari kelahiran kita lah. Okey, seterusnya diikuti kalau kita dah ada awal, kita ada akhir. Jadi kena ingat bila kita ada awal diikuti dengan akhir. Jadi bulan seterusnya adalah Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Okey. Peristiwa yang menarik dalam Islam saya kongsikan, ada satu peperangan, peperangan yang boleh dikatakan sebenarnya dia bukanlah peperangan besar. Tapi kenapa dia jadi krisis yang besar? Kerana ada satu peperangan antara penyokong tegar seorang sahabat dan seorang lagi sahabat yang lain lah, ataupun Ummul Mukminin, iaitu Ma'arikatul Jamal, iaitu perang Jamal lah, antara penyokong ataupun kira penyokong kuat Ali, Sayyidina Ali, bertembung ataupun berbalah dengan penyokong kuat Sayyidatina Aisyah, iaitu Ma'arikatul Jamal yang berlaku pada Syahr Rabiul Awal. Syahr Rabiul Awal, iaitu pada Rabiul Akhir, maafkan saya. Rabiul Akhir, iaitu pada bulan Rabiul Akhir berlakunya satu perang yang dipanggil sebagai perang Jamal. Dan kerana apa? Kerana Sayyidatina Aisyah masa tu dia naik Jamal, iaitu unta dalam bahasa Arab. Jamal, unta adalah Jamal. Kalau kita sebut panjang, Jamal, itu merujuk kepada kecantikan. Tapi kalau kita sebut pendek, Jamal, itu merujuk kepada unta. Okay. Jadi ini adalah bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Jadi kita dah ada 4 bulan tadi. Bulan Muharram diikuti dengan bulan Safar, Rabiul Awal, dan ini adalah Rabiul Akhir. Ini adalah 4 bulan pertama dalam kalender hijrah ataupun At-Taqwim Al-Hijri. Seterusnya adalah bulan Jamadil Awal. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Jumadal Ula. Jumadal Ula.
iaitu bulan Jamadil Awal lah. Bahasa Melayu kita sebut Jamadil Awal, tetapi dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Jumadal Ula. Jumadal Ula. Apa yang menarik, peristiwa yang berlaku pada bulan Jumadal Ula ni adalah Fathul Qastantiniyah, iaitu pembukaan kota Konstantinopel yang dibuka oleh tentera, tentera yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, pada tahun 1453 tak silap saya, iaitu pada bulan Jamadil Awal ataupun Jumadal Ula dalam bahasa Arab. Jumadal Ula itu Fathul Qastantiniyah, iaitu sebuah tentera yang telah dijanjikan dalam hadis, iaitu la tuftahanna al-Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Nabi kata akan dibuka kota Konstantinopel tu oleh seorang raja, fala ni'mal amir, iaitu pemimpin dia adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Iaitu jatuhlah pada tentera pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu dapat membuka kota Konstantinopel pada bulan ataupun syahr Jumadal Ula. Seterusnya Jumadal Akhirah. Kita ada awal, kita ada akhir. Kalau kita ada ula, kita ada akhirah. Jadi kita sebut Jumadal Akhirah. Itu Jamadil Akhir. Pada bulan ini perginya ataupun wafatnya sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu pelantikan khalifah seterusnya, iaitu khalifah Amirul Mukminin, iaitu Umar radhiyallahu anhu, pada bulan Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Jadi ini peristiwa dah. Nanti kalau nak tahu lebih lanjut tentang peristiwa ni, boleh rujuk kitab-kitab sirah ataupun buku sejarah Islam lah. Seterusnya pada bulan Rajab, diikuti dengan bulan Rajab. Bulan Rajab. Bahasa Melayu kita sebut sebagai Rejab lah. Bahasa Arab kita sebut Rajab. Ejaan dia adalah Rajab. Ra, Jim dengan Ba. Rajab. Pada bulan ni ada satu peristiwa yang menarik, iaitu Tahriru Baitul Maqaddas. Tahrir adalah pembebasan Baitul Maqaddas. Kalau boleh dipaparkan, Baitul Maqaddas merujuk kepada, kita sebut dalam bahasa Melayu kita sebut Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Tapi dalam Arab kita sebut sebagai Baitul Maqaddas. Baitul Muqaddas, iaitu di Palestin lah, Palestin. Itu ala yadi ataupun di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ni saya tak perlu terang lah, sebab dia pun merupakan panglima ataupun kira kata sultan lah, pemimpin yang sangat masyhur dalam sejarah lah. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan kota Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas dalam bahasa Arab. Itu berlaku pada bulan Rajab. Rajab. Seterusnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Apa berlaku pada bulan Sya'ban? Peristiwa yang besar juga dalam Islam, iaitu Tahwilul Qiblah. Perubahan arah kiblat. Tahwilul Qiblah. Okey, Tahwilul Qiblah minal Quds, minal Qudsi ila al-Ka'bah. Daripada Al-Quds ke Kaabah. Okey. Sebelum ni sebenarnya ada peristiwa lah. Maksudnya kita sebelum ni bila solat, dia menghadap ke Baitul Maqdis lah, maksud Al-Quds lah, ke Palestin. Dan pada bulan Sya'ban ni, ketika solat, Rasulullah SAW menerima wahyu, maksudnya dia beralih, beralih daripada menghadap ke Palestin, iaitu Al-Quds, ke Kaabah, iaitu di Al-Masjidil Haram lah, Kaabah. Daripada Palestin ke Mekah lah, dia menghadap, perubahan kiblah berdasarkan wahyu lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban juga kita ada sambutan Nisfu Sya'ban. Kita sambut lah. Kita sambut Nisfu Sya'ban. Ada yang cuti kan pada tarikh tu, iaitu Nisfu Sya'ban. Separuh daripada Sya'ban, iaitu pada 15 Sya'ban. Okay, jadi Sya'ban. Dan selepas bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh
umat Islam, iaitu bulan ataupun syahru Ramadan. Syahru Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan kita ada apa bulan Ramadan? Sudah pasti kita ada as-siyam kan. As-siyam iaitu puasa kan, fasting. Kita berpuasa kan. Kita di situlah kita ada bazar Ramadan kan. Dan dalam masyarakat kita ada bazar Ramadan. Masa itulah kita cari kuih yang macam-macam. Lepas tu masa itulah kita ada masa untuk kita duduk dengan ahli keluarga. Ataupun kita duduk di surau, masjid dan sebagainya, kita sama-sama iftar, iaitu berbuka puasa kan, pada bulan Ramadan ataupun syahru Ramadan. Seterusnya, selesai Ramadan, kita ada Syawal. Kita ada Syawal, syahru Syawal. Kan, pada bulan Syawal kan. Pada bulan Syawal ni apa yang kita sambut? Kita sambut satu perayaan, iaitu Aidilfitr. Kan, dalam bahasa Arab, Aidilfitri. Kan, Aid tu adalah perayaan ataupun raya lah. Raya Aidilfitri kan. Aidilfitri iaitu sambutan hari raya Aidilfitri lah. Kan, kita sambut dan kita ucap kepada rakan-rakan kita, kepada kenalan kita, Aidun Mubarak. Aidun Mubarak kan, pada bulan Syawal. Kan. Itu tak kita ingat raya lah. Raya bulan Syawal, Syahrul Syawal. Seterusnya, bulan Zulqa'dah. Kan. Ikut sama-sama sebut dengan saya, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Okey, Zulqa'dah ataupun bahasa Melayu kita sebut sebagai Zulkaidah. Kan, kita bahasa Melayu sebut Zulkaidah. Tapi ejaan yang betul menurut hadis, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ejaannya adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah. Kan, itu cara sebutnya dalam bahasa Arab, Zulqa'dah, dan berlaku satu peristiwa besar juga dalam Islam, iaitu Sulhul Hudaibiyah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Kan, perjanjian Hudaibiyah antara antara orang Madinah, penduduk Ansar, Muhajirin dan Ansar di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga musyrikin Makkah, iaitu inilah orang yang inilah di Makkah Al-Mukarramah. Itu peristiwa inilah, boleh rujuk pada kitab sirah sejarah Islam. Bagaimana berlakunya perjanjian ni, dan perjanjian ni dikatakan berat sebelah, dan selepas perjanjian inilah, apabila perjanjian ini dilanggar, berlakulah pembukaan kota Mekah lah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh rujuk pada kitab sirah untuk penjelasan lebih lanjut lah. Itu pada bulan Zulqa'dah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Zulqa'dah, syahr Zulqa'dah. Okey. Seterusnya adalah bulan terakhir dalam inilah kalender hijrah lah, iaitu bulan Zulhijjah. Kita sebut Zulhijjah. Dia macam seolah-olah ada 2 J kan. Kalau bahasa Melayu kita tulis dengan 1 J kan, sebab ejaan dia bahasa Melayu begini. Tapi dalam bahasa Arab seolah-olah ada 2 jim lah di situ. Zulhijjah kan. Dia sebut Zulhijjah. Pada Zulhijjah kita ada ibadah salah satu rukun Islam kita, iaitu menunaikan haji kan. Al-Hajj fi Makkahil Mukarramah, iaitu di Makkah Al-Mukarramah, kita melakukan ibadah haji kan, Al-Hajj. Iaitu sebab tu kita panggil sebagai Zulhijjah kan. Zulhijjah kan, iaitu bulan Zulhijjah ataupun bulan terakhirlah dalam kalender hijrah. Jadi sama-sama kita recap balik bulan-bulan hijrah ataupun Asy-Syuhur Al-Hijriyah kan, bulan-bulan dalam kalender hijrah. Okey, sama-sama kita sebut daripada Muharram hingga Zulhijjah. Mungkin dia boleh dipaparkan. Okey, sama-sama. Yang pertama, bulan pertama adalah bulan Muharram. Muharram. Yang kedua, Safar. Safar. Yang ketiga, Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal. Yang keempat, Rabi'ul Akhir. Rabi'ul Akhir. Yang kelima, Jumadal Ula. Jumadal Ula. Yang keenam, Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Kemudian Rajab, diikuti dengan Sya'ban. Sya'ban. Kemudian Ramadan. Ramadan.
Seterusnya Syawal. Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Zulqa'dah iaitu bulan ke-11 dan bulan yang terakhir iaitu bulan yang ke-12 adalah Zulhijjah. Zulhijjah. Okey. Jadi ini adalah kalender hijrah lah, iaitu bulan-bulan dalam hijrah yang anda semua kena hafal lah kan. Rasanya anda dah, mungkin bagi yang beragama Islam memang dah tahulah maksudnya daripada bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah. Dan bagi mereka yang bukan beragama Islam pun kena tahu juga sebab kalender ini kalender yang digunakan sebagai kalender utama di negara-negara Arab. Okey. Seterusnya barulah kita lihat kalender bulan Masihi. Okey. Ataupun kita kata tadi at-taqwim al-miladi. At-taqwim kalender al-miladi iaitu Masihi kan. Ataupun inilah berdasarkan tarikh kelahiran Nabi Isa AS ataupun Jesus lah bagi orang yang beragama Kristian. Okey, jadi untuk bulan Masihi dia sedikit saja bunyi dia beza. Sebab apa? Sebab nama bulan-bulan Masihi ni pun bukan berasal daripada bahasa Arab. Dia hanya Arabisasi ataupun kita kalau bahasa Melayu kita melayukan kan. Ni nama bahasa Inggeris ataupun bahasa Latin kita Arabkan. Jadi beginilah bunyi dia. Untuk bulan Januari kan, untuk bulan Januari kita sebut sebagai Yanair. Yanair. Kan? Yanair. Kan? Jangan terkejut pula. Kenapa tak sebut Januari kan? Tak. Dia Arabkan bunyi. Arabkan jadi bunyi Yanair. Dan pada Yanair kita sambut tahun baru ataupun Sanah Jadidah. Sanah tahun Jadidah baru. Iaitu pada bulan fi syahri Yanair, Januari. Seterusnya Februari. Kita sebut Febrair. Febrair. Iaitu Februari. Febrair. Yanair, Febrair. Itu kita sambut 1 Februari di Malaysia. Kita ada hari wilayah lah. Yaumul Wilayah Al-Federaliyah. Iaitu hari wilayah persekutuan lah. Pada bulan Febrair. Seterusnya kita ada bulan Maris. Maris bulan apa? Maris. Maris adalah March. March. Maris. Bulan Maris. Okay. Peristiwa yang besar yang agak menyayat hati bagi orang Islam, beragama Islam, iaitu Suqutul Khilafah Al-Uthmaniyah. Iaitu Suqut adalah kejatuhan. Al-Khilafah Al-Uthmaniyah, Al-Khilafah Al-Uthmaniyah adalah khalifah lah. Ataupun kita kata apa, khilafah. Khilafah Uthmaniyah iaitu empire ni lah, empire Khalifah Uthmaniyah. Pada 3 Mac 1924. Lepas tu kita dah tak ada dah khalifah lah kan. Kita dah tak ada term khalifah dah. Dan masing-masing ditakbir, selepas tu ditakbir dengan di bawah tanah negara jajahan dan sebagainya. Kemudian barulah bertakbir sendirilah negara-negara Arab. Itu pada bulan Mac, Maris kan. Jadi kena ingatlah ini peristiwa besar juga kan. Satu empire yang besar jatuh, berakhir pada bulan Mac tahun 1924, iaitu Khilafah Uthmaniyah kan. Ottoman Empire kan, pada bulan Mac, Maris. Seterusnya Abril. Abril kan, itu bulan April. Abril kan, sebab orang Arab kan dalam sistem tulisan dia tak ada huruf pa kan, dia tak ada huruf p. Jadi dia ganti dengan ba. Daripada April dia jadi Abril. April jadi Abril. Jadi pada bulan April kita sambut Hari Kesihatan Sedunia lah, Yaum Sihatil Alami. Iaitu Hari Kesihatan Sedunia pada 7 Abril. 7 Abril. Seterusnya pada bulan Mei kan, kita sambut Yaumul Muallim kan, iaitu Hari Guru. And fi syahri ma, iaitu pada bulan apa? Syahri Mayu kan. Mei kita sebut Mayu kan. Mayu. Fi syahri Mayu. Itu bulan Mei.
Kalau Jun kita sebut Yuniu. Bulan Jun kita sebut Yuniu. Yuniu. Kan? Itu cara untuk sebut bulan Jun. Jun, Yuniu. Kalau Julai, nun tu kita tukar kepada lam. Yuliu. Yuliu. Kalau Jun, Yuniu. Kalau Julai, Yuliu. Jadi kena perhatikanlah. Kena pastikan telitilah kan. Jangan salah pula. Beza antara kita dengar bulan Jun dan juga bulan Julai. Kan? Yuniu, Yuliu. Kan? Yuniu bulan Jun, Yuliu bulan Julai. Seterusnya Agustus. Kan? Iaitu Ogos. Agustus. Kan? Dia ambil daripada perkataan Augustus. Agustus. Agustus. Fi syahri ma? Syahri Agustus. Iaitu pada bulan Ogos. Kita Istiqlalu Malaya. Istiqlalu Malaya berlaku bila? Pada fi syahri Agustus. Istiqlal iaitu kemerdekaan Malaya iaitu Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Ogos. Fi syahri Agustus ataupun Agustus. Kilahuma sahih. Kedua-dua kaedah sebutan tu lah betul lah. Seterusnya bulan September. September. Itu September. 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 Itu kaedah untuk sebut bulan September. Okay, bulan September kita ada Hari Malaysia kan. Yaum Malaysia itu Hari Malaysia. Dan juga pada bulan yang sama juga disambut Hari Kebangsaan Saudi lah kan. Pada 23 September kan. Pada bulan September. September itu bulan September. Seterusnya bulan Oktober. Oktober. Iaitu bulan Oktober. Jadi tak susah kot rasanya sebab dia bunyi sikit beza je. Oktober adalah bulan Oktober. Kan? Kita di Malaysia kita sambut Hari Sukan Negara ataupun Al-Yawm Riyadi Al-Watani pada bulan Oktober. Oktober. Itu cara nak sebut Oktober dalam bahasa Arab. Seterusnya kita ada bulan November. Kita sebut dia tak ada V. Dalam Arab pun tak ada V. Jadi diganti dengan huruf Fa. Huruf Fa. Jadi bunyinya November. 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 Iaitu bulan November. Syahru November. Itu bulan November. Kita ada Hari Kanak-Kanak Sedunia lah. Al-Yawm Al-Alami Lit-Tifl. Hari Kanak-Kanak Sedunia. Pada bulan fi syahri November. Dan bulan yang terakhir iaitu dalam kalender Masihi iaitu bulan Disember. Kita sebut Disember, ada yang disebut Disember. Dalam bahasa Arab kita sebut Disember. 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 Seolah-olah bunyi disambar kan. Disambar petir. Jadi dalam bahasa Arab kita sebut Disember. Iaitu bulan Disember lah. Dan pada bulan Disember kalau ikutkan diisytiharkan oleh United Nations kan, iaitu sambutan hari World Arabic Language Day, iaitu hari bahasa Arab sedunia pada 18 Disember setiap tahun. Sebab bahasa Arab diiktiraf sebagai salah satu daripada 6 bahasa rasmi PBB ataupun United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu pada 18 Disember ni lah kita sambut World Arabic Language Day. Jadi pada bulan Disember. Okey, jadi itulah Asyhur Al-Miladiyah, iaitu bulan-bulan Masihi dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak pronounce lah. Sebab dia Arabisasi ataupun dia Arabkan sebutan tu, beginilah akhirnya sebutan tu jadi. Jadi kita ulang daripada Yanair hingga Disember. Okey. Jadi sama-sama kita ulang, kita boleh paparkan. Okey, kita mula dengan Yanair. Yanair. Diikuti dengan Februari. Februari. Thumma Maris. Kemudian
March. Thumma April. Kemudian April. Thumma Mayu. Kemudian Mei. Thumma Yuniu. Kemudian Jun. Thumma Yuliu. Kemudian Julai. Thumma Syahr Agustus. Kemudian bulan Ogos. Thumma September. Kemudiannya diikuti dengan bulan September. Thumma Oktober. Oktober. Iaitu seterusnya diikuti dengan bulan Oktober. Kemudian thumma November. 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 Wal akhir December. December. Iaitu bulan Disember ataupun Disember lah. Dan menarik untuk bulan Masihi ni, dia ada sedikit perbezaan lah. Contoh negara Arab kan dia banyak kan. Tetapi dia ada serta-serta negara Arab, dia ada nama-nama yang tersendiri. Contoh di Morocco berbeza, di Jordan berbeza, manakala Saudi berbeza. Dan kalau yang boleh lihat di skrin, saya ada buat catatan di bawah ni. Kalender ni digunakan secara rasmi oleh negara-negara berikutlah, iaitu Mesir, Sudan, negara-negara Teluk iaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan juga UAE. Ni je negara-negara yang guna ni secara rasmi lah. Negara-negara lain dia ada version yang tersendiri. Tapi kalau saya ajar kalian ataupun anda semua, mungkin anda akan pening lah. Tapi di Malaysia, dalam sistem pendidikan Malaysia, kita terapkan nama-nama bulan ni lah. Iaitu nama bulan yang kita kata international use lah, yang digunakan secara alami, iaitu secara antarabangsa lah. Maksudnya semua guna. Dan semua sedia maklum lah dengan nama-nama bulan ni. Okey. Jadi istilah yang baru kita belajar hari ni adalah istilah dia lah. Nama-nama tadi kita dah belajar. Okey, jadi kita belajar istilah baru untuk hari ni. Ataupun frasa barulah. Iaitu Asy-Syahrul Al-Madi. Asy-Syahrul Madi. Apa yang dimaksudkan dengan Asy-Syahrul Madi? Asy-Syahr kita belajar tadi bulan. Al-Madi adalah yang dah berlalu. Jadi bila kita kata Asy-Syahrul Madi, merujuk kepada bulan lepas lah. Bulan lepas. Jadi Asy-Syahrul Madi, Syahru Ma. Asy-Syahrul Madi, bulan lepas, bulan apa? Bulan lepas adalah bulan Mei. Syahru Mayu. Syahru Mayu. Asy-Syahrul Madi, Syahru Mayu. Okey. Kalau Madi, yang dah berlalu. Kalau yang akan datang kita sebut Qadim. Qadim. Asy-Syahrul Qadim, bulan akan datang atau bulan depan. Asy-Syahrul Qadim. Asy-Syahrul Qadim, Syahru Ma. Iaitu bulan depan bulan apa? Bulan depan bulan Julai. Bulan Julai. Jadilah masa Arab kita sebut sebagai Syahru Yuliu. Syahru Yuliu. Iaitu bulan Julai. Jadi boleh hafalah perasa ni. Asy-Syahru Al-Madi, Asy-Syahrul Qadim. So nanti boleh ni lah, boleh praktis kat rumah. Contoh kalau sekarang bulan Oktober, Syahrul Madi apa? Syahrul Madi adalah bulan September. Kalau Syahrul Qadim, November. Dipraktis di rumah. Okey, seterusnya kita lihat sedikit hari lah. Hari dalam seminggu tak banyak, ada 7 je. Dan nama-nama hari ni tak jauh sangat berbeza daripada apa yang kita belajar dalam bahasa Melayu. Sebab kebanyakannya memang kita ambil daripada Arab lah, ataupun kita pinjam dan kita melayukan daripada Arab. Okey, jadi saya mulakan dengan Yaumul Ahad. Yaumul Ahad, iaitu hari Ahad ataupun Sunday, disebut sebagai Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Kemudian Yaumul Itsnain. Yaumul Itsnain. Yaumul Itsnain, iaitu hari Isnin. Okey. Seterusnya hari Selasa. Okay, ini sedikit berbeza. Hari sebut dia adalah Yaumul Thulatha. Yaumul Thulatha. Yaumul Thulatha. Begitu sebut. Kita sebut salah satu Yaumul Thulatha. Dia bukan Sulasa, dia Thulatha. Sebab dia ada huruf tha. Huruf tha. Jadi Yaumul Thulatha. Fi yaumin ma.
Yaumus thulatha. Yaumus thulatha. Iaitu hari Selasa. Hari Rabu pula kita sebut yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a iaitu hari Rabu. Kan? Selasa yaumul thulatha, Rabu yaumul arbi'a iaitu hari Rabu. Okey, kalau hari Khamis, dia dekat dah. Yaumul Khamis. Yaumul Khamis iaitu hari Khamis. Manakala kalau hari Jumaat, dia punya baris dia berbeza. Kan? Kalau kita bahasa Melayu kita sebut Jumaat, tetapi dalam bahasa Arab kita sebut Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah iaitu hari Jumaat. Dan hari yang terakhir iaitu Yaumus Sabt. Yaumus Sabt. Dan bahasa Melayu kita sebut Sabtu lah. Dan bahasa Arab Yaumus Sabt. Yaumus Sabt. Jadi dalam seminggu kita ada 7 hari. Jadi sama-sama kita ulang. Yaumul Ahad, Yaumul Ithnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabt, Yaumul Ahad, Yaumul Ithnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumus Sabt. Jadi ada 7 hari dalam seminggu. Jadi kalau istilah baharu yang berkaitan dengan hari, kalau kita nak kata hari ni kita akan sebut al-yaum. Kan? Jadi kalau saya kata hari ni, contoh hari ni saya akan sebut al-yaum. Al-yaum adalah hari ini, today. Kalau esok saya akan sebut ghadan. Ghadan. Kalau esok ghadan, tomorrow. Kalau semalam kita sebut ams. Ams. Jadi al-yawm, ghadan, ams. Al-yawm, ghadan, ams. Jadi hari ni al-yawm, esok ghadan, semalam ams. Kalau kita nak kata lusa, kita akan sebut ba'da ghad. Ba'da ghadin. Ba'da ghad. Iaitu lusa. Itu a day after tomorrow lah. Jadi al-yawm yaumun ma. Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Betul ke hari Khamis? Kak Patricia. Kan, hari ni hari Selasa. Hari Selasa kan. Hari Selasa. Kalau hari Selasa kita sebut yaumus thulatha. Yaumus thulatha. Hari Selasa. Kan? Al-yawm yaumus thulatha. Ghadan esok yaumul arbi'a. Yaumul arbi'a. Kalau ams semalam. Yaumul ithnain. Yaumul ithnain. Kalau ba'da ghad, kan, satu hari selepas esok, yaumul apa? Yaumul Khamis. Yaumul Khamis. Jadi begitulah cara kaedah untuk sebut hari. Lepas tu ada istilah-istilah baru ataupun frasa yang kita belajar. Nak cakap hari ni, esok, semalam, lusa ataupun bulan lepas, bulan depan. Kita belajar hari ni. Jadi insyaAllah sama-sama boleh praktis apa yang saya kongsikan sepanjang hari ni. Jadi kalau rasa macam tak dapat lah, tengok balik video ni. Jangan risau bila dah disiarkan. Habis je esoknya boleh tengok balik. Boleh kita repeat balik, tengok balik rakaman ni supaya anda semua boleh mahir sebut hari dan juga bulan. And hari ni hari apa, hari esok hari apa, bulan ni bulan apa, bulan depan bulan apa. InsyaAllah boleh membantu anda untuk menyebut tarikh dalam bahasa Arab. Kita dah belajar nombor sebelum ni. And wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a. Kemudian kita dah belajar hari. Hari apa. Lepas tu kita dah belajar bulan apa. Kan? Kita boleh pilih nak sebut bulan Hijri. And Hijri iaitu bulan Hijrah. Ataupun
miladi, iaitu bulan Masihi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sebelum berakhir, saya nak kongsikan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ada tawarkan kursus. Kita dah open pendaftaran kursus dan masih buka lagi, masih ada lagi tempat untuk anda daftar. Kita ada 3 kursus lah. Ada 4 sebenarnya tapi saya tulis kat sini 3 je dulu. Kita ada kursus tulisan Cina, iaitu bengkel tulisan Cina ataupun Hanzi dan Pinyin. Macam mana nak tulis? Ia akan bermula 4 Julai, dekat dah. Kalau berminat, masih sempat lagi untuk daftar. Kemudian kita ada Jom Berbahasa Mandarin untuk pengenalan 12 jam. Ia akan bermula 18 Julai, lagi 2 minggu. Dan juga pada tarikh yang sama akan juga berjalan satu lagi kursus iaitu Jom Berbahasa Jepun pada 18 Julai juga. Jadi kalau anda berminat untuk belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepun dan bahasa-bahasa lain, boleh hubungi kami ITBM di talian yang ada di skrin ataupun boleh je emailkan permohonan ataupun pertanyaan kalian dan anda semua ke training@itbm.com.my. Itu sahaja saya rasa untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga anda dapat istifadah ataupun manfaat dan faedah daripada tontonan video ini. Ashkurukum, syukran jazilan ala musyahadatikum. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton episod kali ini. Itu sahaja. Ila liqa, ma'assalamah. Bye.